Polis mengesahkan pihak sekolah mengetahui suspek yang menyerang pelajar perempuan berusia 16 tahun di Petaling Jaya Selasa lepas mempunyai masalah pembelajaran bukan mental. Ketua Polis Selangor Syazli Kahar berkata, dakwaan mengatakan sekolah mengetahui suspek berumur 14 tahun itu mempunyai masalah mental adalah tidak benar. Syazli berkata adalah tidak wajar untuk polis mengulas mengenai keadaan mental suspek kerana perkara itu perlu dirujuk kepada pakar psikiatri. Beliau menjelaskan hasil siasatan setakat ini mendapati suspek pernah menjalani sesi kaunseling pemulihan bagi membantu memperbaiki kaedah pembelajarannya dan bukannya berkaitan masalah kesihatan mental atau personaliti yang diuruskan oleh pihak sekolah. Syazli berkata pihaknya juga sedang melihat kepada pengaruh permainan video serta kandungan media sosial tertentu yang berkemungkinan menjadi faktor pendorong. Beliau memaklumkan 2 lagi individu turut dipanggil bagi membantu siasatan manakala hasil bedah siasat mangsa dijangka diketahui dalam tempoh sebulan. Mahkamah Magistrate semalam membenarkan suspek direman 7 hari untuk siasatan lanjut. Azrin Zainal, FMT.